Saya dilahirkan di Melaka pada 13 November 1965. Ayah saya sebagai peneroka. Saya bersekolah di Sekolah Kebangsaan Air Baru pada tahun 1972. Dia dikenali sebagai Primary English School. Kemudian saya melanjutkan pelajaran ke sekolah menengah. Yang pertama, sekolah Tun Perak pada tahun 78. Di sekolah menengah tu saya rasa diri saya ni pandai sedikit. Dan saya juga berterima kasihlah kepada saya punya seorang guru yang selalu memberi bimbingan dan dorongan untuk terus maju. Nama dia Datuk Dr. Sharifah B. Kemudian habis saja SPM, saya duduk ke SPM tahun 1982. Kemudian saya masuk ke tingkatan 6, Sekolah Menengah Iskandar Shah di Jasin juga. Lepas saja saya menduduki pepesan STPM, saya cuba mohon kerja. Jadi saya dapatlah kerja sebagai polis bantuan di Felda. Jadi lepas STPM, saya dapat diterima masuk ke Universiti Kebangsaan Malaysia pada tahun 87. Akhirnya saya dapat menamatkan dengan ijazah kepujian. Kemudian dalam masa yang sama, saya mohon diploma pendidikan lepas ijazah. Kemudian saya tamatkan pengajian pada tahun 1992. Saya berjumpa dengan isteri saya masa saya buat diploma pendidikan di Universiti Kebangsaan Malaysia. Dan isteri saya pada masa itu belajar di UKM tahun pertama dalam bidang perakaunan. Dan pada tahun 1994 saya melangsungkan perkahwinan dengan isteri saya. Pada masa itu dia masih lagi belajar di situ. Jadi hasil perkahwinan saya bersama dengan isteri saya telah dikurniakan seramai 3 orang anak. 2 lelaki, 1 perempuan. Dan saya mempunyai 3 orang cucu. Dan pada tahun 1992 itu juga saya diterima untuk mengajar di sekolah Felda, Sekolah Menengah Felda Tengaroh A. Kemudian lepas 5 tahun sambung master selama setahun. Lepas tu saya menyambung pelajaran di peringkat PhD di Universiti Kebangsaan Malaysia. Dan saya habis dalam tahun 2009. Jadi semasa saya bekerja di Sekolah Menengah Felda Tengaroh tu, jadi pengalaman berada di sekolah tu amat bermakna. Di mana kita mendidik anak-anak Felda dan kita teringat kita pun berasal daripada Felda dan kita nak membantu anak-anak ni beroleh kejayaan dengan cemerlang. Dan saya selama 5 tahun dekat sana, saya memegang berbagai-bagai jawatan lah. Jawatan yang paling tinggi sebagai pengurusi kelab guru lah. Tapi apa yang penting adalah untuk membantu anak-anak kita di Felda tersebut untuk berjaya dengan cemerlang. Kemudian saya di Kementerian Pendidikan, bahagian pengurusan sekolah harian. Jadi saya bermula dengan penolong pengarah, ketua unit, kemudian ketua penolong pengarah, dan akhirnya last sekali jawatan saya di kementerian ialah timbalan pengarah sektor pengurusan sekolah. Kemudian saya dicadangkan untuk menjadi pengarah pendidikan Negeri Selangor pada tahun 2023 pada bulan Mei. Apabila saya berada di Jabatan Pendidikan Negeri Selangor, saya telah berusaha untuk membantu Jabatan Pendidikan Negeri Selangor dengan menekankan slogan Jabatan Pendidikan Negeri Selangor sentiasa berkualiti dan terus unggul. Yang pertama berkaitan dengan
sukan atau kurikulum sukan dan sebagainya. Dan sukan itu sendiri kita telah berjaya menjadi juara kan selama 23 tahun. Jadi selama 2 tahun 6 bulan saya berada di Negeri Selangor, saya dapat mengekalkan lah. Yang kedua berkaitan dengan SPM, kita dapat meningkatkan prestasi grade pelatih sekolah kita. Dan akhir sekali dah tentulah saya mempunyai pegawai-pegawai, rakan-rakan yang hebat. Itu adalah kenangan yang paling manis. Dan saya rasa berbangga dan amat bangga di mana saya dapat mengenali semua pegawai yang berada di Jabatan Pendidikan Negeri Selangor. Saya nak berpesan kepada semua warga Jabatan Pendidikan Negeri Selangor lah. Yang pertama, kita jangan ada sikap berpuak-puak lah kan. Apa yang paling penting ialah keadaan kita bekerja itu mestilah seronok. Untuk semua warga JPN, tak kira sama ada di Jabatan Pendidikan Negeri Selangor, di PPD, di sekolah, kan, asalkan dipanggil sebagai warga pendidikan, tak kira lah DKP, pengawal keselamatan, pembersih kawasan dan sebagainya, semua itu mempunyai peranan masing-masing, orang-orang yang hebat. Yang terakhir, saya ingin mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada semua guru-guru yang berada di Negeri Selangor, pegawai-pegawai di PPD, pegawai-pegawai di JPN yang telah bertungkur lumus untuk membantu menjayakan Negeri Selangor, terutamanya dalam pendidikan anak-anak kita, begitu juga dengan kurikulum. Dan saya rasa amat terharu dengan kerjasama yang telah ditunjukkan di semua peringkat, sebab kita adalah satu pasukan dan JPN Selangor sentiasa berkualiti dan terus unggul.